Apa? Apa persiapan korang kalau korang nak kahwin ataupun korang nak nikah? Apa yang korang kena hadap dan apa yang korang kena standby? First kali duit lah. First kali memang duit. Itu memang tak dinafikan. Kedua, kepercayaan sesama sendiri. Ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Baik, macam Apa? Mak lagi. apa motivasi. Macam motivasi lah. Korang tahu tak? Dalam tempoh sebelum saya nak nikah tu kan, first kali saya pergi umrah. Saya bukanlah nak riak saya pergi umrah ke tak. Bukan sebab saya nak bagi tahu saya pergi umrah, tapi saya pergi umrah bulan 11. Saya kena nikah bulan 1. Bulan 1 tu bukanlah pihak daripada family saya ataupun pihak daripada pihak wife saya, tak. Diorang tak minta pun bulan 1 ke bulan 2 ke, tak ada. Tapi saya yang nak bulan 1 sebab birthday saya kan. So date tu cantik lah sebab first saya jumpa Ain 4 hari bulan 1, birthday saya. So kalau boleh saya pun nak nikah date ataupun tanggal yang sama juga. Baru gempak kan. Dia sebenarnya dia takut dia lupa tu tarikh nikah. Macam okay, dah sekali dengan birthday. Senang lah. Senang lah. So korang bayangkan bulan 11 pergi umrah, bulan 1 kahwin, 11, 12, 1. Ada masa 2 bulan je lah untuk kumpul duit. Pergi umrah, semua duit aku habiskan dekat umrah. Bukanlah aku nak bagi tahu yang aku ni berkorban untuk agama, tak lah. Tapi aku nak bagi tahu kat sini, waktu pergi umrah memang duit habis banyak. Sesiapa yang pergi umrah dia akan tahu, mesti duit habis banyak lah. Shopping lah, apalah, tiket package umrah je dah dekat 9,000. Belum sampai sana lagi. Dengan mak aku lagi yang berjoli kat sana menggunakan duit aku. Balik adalah RM400. Turun flight sakit gigi. Cabut gigi 350, tinggal RM50. Bulan 1 nak kahwin. Sebab waktu aku balik ujung bulan 11 tau. Ujung bulan 11 aku balik umrah. Aku memang ada RM50 je lah lepas balik umrah tu. Lagi sebulan lebih je aku nak nikah. So betapa struggle-nya nak mengumpul duit tu hanya Tuhan je yang tahu. Borak sampai pecah. Let's go!